Hai, bersama saya Nurliana Baki dari Q Newstech TV, TV PSS, SK Kampung Baru Tok Do. Pada hari ini, Isnin 26 Januari 2026 telah berlangsung kejohanan Melata Desa MSSD Besut 2026. Kejohanan ini diadakan di SK Permaisuri Nur Zahira. Jadi apa tunggu lagi? Jom! Tahniah kepada dua orang atlet Newstech yang telah mendapat tempat pada kejohanan kali ini. Tahniah juga buat semua atlet Newstech yang telah mewakili sekolah pada tahun ini. Moga pada tahun hadapan lebih ramai atlet hebat Newstech yang akan bertanding di peringkat MSSD Besut. Majulah sukan untuk Newstech. Sekian sahaja laporan dari saya. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Saya Nurliana Baki melaporkan untuk Newstech TV. Bye-bye.